Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so dalam video kali ini saya nak menerangkan um, cara bagaimana untuk kita dapat, untuk kita tengok peluang-peluang yang ada sebenarnya dekat depan mata kita, which is AI age. Kita sekarang ni berada di dalam fasa AI sama seperti waktu kemunculan internet sebelum tahun 2000. Okay. So kalau macam kita tengok sekarang, AI memang sangat-sangat cepat. Kalau 2 tahun lepas AI kita tengok, memang sangat-sangat buruk je, dan dia punya respon dan jawapan kalau untuk LLM, semua respon macam kita tak boleh gunakan, tak boleh fully utilize lagi dalam kerja-kerja kita, dan generate video, gambar pun semua hancur dan hauk. Tapi bayangkan selepas 2 tahun lebih sahaja, sekarang AI dah produce satu video yang kualiti sangat-sangat bagus, sangat-sangat tinggi. Jadi dekat sini sebenarnya kalau kita tengok dalam masa 2 tahun setengah tu, daripada buruk seburuk-buruk AI, sampailah secantik-cantik hasil yang dikeluarkan, output yang dihasilkan oleh AI, menunjukkan betapa cepatnya industri ini sebenarnya bergerak. Jadi macam mana untuk kita ambil peluang, sebab bila mana adanya satu perubahan era teknologi yang baru macam dulu, daripada zaman tak ada internet kemudian ada internet. Waktu tu berapa ramai yang berjaya dapat jadi billionaire sekarang, yang mana kita tengok sekarang ni semua adalah hasil daripada kemunculan internet hari tu. Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk, semua adalah pelopor orang yang ambil peluang waktu fasa awal internet. Sama juga dengan Jeff Bezos, dia buat platform dalam internet. Same goes to this AI age ataupun tahun AI kemunculan, ada wujudnya AI, ataupun sebenarnya AI ni dah lama wujud tapi baru sahaja ada penggunaan secara menyeluruh, fully functioning, yang betul-betul banyak platform yang komersialkan mereka punya AI sendiri, chatbot, LLM, apa segala benda tu. Dan uh, kita baru dalam fasa masih agak awal sebenarnya. Sebenarnya benda ni kalau kita nak cakap benda ni, sebab dia terlalu laju, jadi kita tak boleh nak describe yang kita ni sebenarnya, ya, terawal, agak awal, tetapi dalam masa yang sama kita lambat juga. Sebab orang yang jumpa AI pada tahun lepas, hari ni they can do so many things. Dan even kalau anda baru saja bulan lepas tahu pasal AI, ataupun minggu lepas, minggu ni kemungkinan anda dah pandai untuk bina sistem sendiri. Bukan setakat bina gambar kan. Anda belajar sehari, anda dah boleh bina gambar, buat video, generate and all those material yang basic. Tapi selepas seminggu, probably anda sebenarnya dah boleh build satu complete software ataupun web app yang lengkap. Bahkan app pun, kalau anda betul-betul deep dive dalam AI. So itu adalah betapa cepatnya perkembangan teknologi artificial intelligence ni. Dan ada banyak sangat skop. Dan apa nasihat saya sekarang, cuba untuk jangan lepaskan ataupun langsung tak ambil tahu tentang perubahan ni. Sebab saya tengok banyak lagi orang yang selesa dengan cara kerja yang lama, selesa dengan um, apa tu, slow lane, selesa dalam slow lane, which is banyak tools-tools yang digunakan dan SOP ataupun working system yang dia buat tu masih lagi lambat, sebab dia tak involve AI dalam dia punya gerak kerja. Buat documentation manual, buat itu manual, buat ini manual. Dia pakai tools tapi dia buat manually, one by one, and sangat banyak benda yang dia tak automate dan dia tak susunkan dengan baik. Jadi sangat-sangat sayang, orang-orang macam ni sebenarnya very replaceable. Itu memang satu ayat yang agak kasar sedikit, ataupun hard truth yang kita kena dengar. Sebab kalau kita tak ambil tahu yang sekarang ni kita dah ada banyak sangat tools yang mempercepatkan, memudahkan, melajukan, membuat
productivity kita daripada bukan 2 kali ganda lebih laju daripada sebelum ni, bahkan 10, 20, 30, 100 kali ganda lebih laju daripada sebelum ni bila kita betul-betul workflow yang kita ada sekarang ni betul-betul fully utilize AI. Itu adalah satu perubahan yang patut semua orang take note dan ambil perhatian. So that's all untuk video yang pertama sebagai pengenalan atau just a very quick insight tentang what has been ongoing lah, sebab saya tak pernah buat dedicated video tentang AI ni lagi di dalam saya punya channel. So, walaupun saya dah lalui fasa saya dah research tentang AI ni, ataupun saya dah fully utilize ataupun pakai sepenuhnya AI ni beberapa tahun ke belakang dah, tahun lepas lagi. Tapi saya belum sempat untuk buat dedicated video dekat sini, dan mungkin saya akan create satu modul ataupun satu very good um, rujukan lah, reference untuk siapa yang daripada beginner ataupun orang yang expert, untuk jadikan rujukan macam mana dia nak improve dia punya workflow menggunakan AI. So daripada sebasic-basic benda, cara nak generate gambar, cara nak generate video, and sampailah dapat buat movie ke, sampai dapat buat sistem, saya akan buat satu persatu courses, berbentuk courses mungkin dalam Whoop, untuk rujukan. Semua boleh tengok nanti. So, setakat tu dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.